Cik Jiwa kata saya berminat. Okey, Cik Jiwa kalau berminat, boleh ambil terus langkah yang pertama iaitu buka akaun Emascape Public Gold secara percuma saja. Caranya boleh ke link di profil saya dan nanti masukkan details tuan-puan dan terus akan dapat email notifikasi pendaftaran daripada Public Gold. Dan langkah yang kedua, boleh download apps Public Gold dan login menggunakan username dan password yang sementara iaitu nombor IC ataupun nombor pasport sekiranya tuan-puan berdaftar menggunakan pasport iaitu bagi bukan warga negara Malaysia. Dan lepas itu tuan-puan boleh terus klik button top up untuk bermula dan pilih cara pembayaran yang paling mudah iaitu FPS. Boleh bermula serendah RM100 dan nanti akan dapat gram emas di dalam akaun Emascape dan tuan-puan dah pun selesai belian emas yang pertama dan akan dapat PG code ataupun kita panggil username yang baru untuk tuan-puan login dan perlu tukar password. Dan seterusnya tuan-puan boleh menabung setiap bulan anytime 24/7, boleh saja top up sekiranya ada bajet yang lebih. Dan setelah cukup gram emas yang tuan-puan nak, boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas tuan-puan dan pegang di tangan sendiri. Cukup saja 0.5 gram ke atas tuan-puan dah boleh keluarkan sama ada gold bar, dinar ataupun barang kemas yang berketulinan 999.9. Jadi bagaimana nak bermula? Ambil langkah pertama, rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.